Korang tengah cari spinning reel baru tapi pening kepala tengok banyak sangat pilihan? Relax, saya akan bantu anda. Dalam video ni, kita akan review 7 mesin pancing terbaik untuk tahun 2025. Soga Ilang, Daiwa, Toman, T-Bend, Seahawk, Bear King dan Shimano. Tonton sampai habis sebab pilihan nombor 1 kami adalah Raksasa Premium. Tapi nombor 2 pula adalah pilihan bajet yang nampak macam reel 5 kali lebih mahal. Semua link untuk produk ini ada dalam description di bawah. Jadi korang boleh check out lepas tonton video ni. Okey, sebelum kita mula, jom kita sentuh sikit pasal spek penting. Pertama, drag power. Berapa kg sebenarnya cukup? Untuk pancing air tawar macam haruan, drag 5 hingga 8 kg dah lebih dari cukup. Untuk game yang lebih besar di air masin, barulah kita perlukan 10 kg ke atas. Kedua, spool material. Aluminium lebih kuat dan bagus untuk tali braided. Graphite atau plastik pula lebih ringan dan tahan karat. Akhir sekali, gear ratio. Ratio tinggi macam 6.2:1 bermaksud karawan laju, cun untuk main gewang. Ratio rendah bagi lebih torque, padu untuk lawan ikan besar. Faham ya? Jom kita mulakan countdown. Kita mulakan dengan nombor 7, reel yang best untuk berseronok tanpa perlu belanja besar. Ini adalah Toman Black Frog dan tarikan utamanya ialah bunyinya. Ia ada bunyi alert yang kuat macam katak yang pengguna cakap memang padu. Sebagai reel permulaan, ia ringkas tapi efektif. Dengan 3 ball bearing dan gear ratio 5.1:1, ia serba boleh untuk belajar pelbagai teknik. Ia juga sangat ringan, menjadikan ia sempurna untuk sesi memancing yang lama bagi ikan air tawar, seperti haruan. Kelemahannya, spoolnya diperbuat dari plastik. Ini adalah kompromi untuk harga yang sangat murah. Ia okey untuk tali mono, tapi kurang sesuai untuk tali braided. Tapi untuk pemula atau sebagai reel backup yang seronok, ini memang sempurna. Di nombor 6, kita ada jenama yang dikenali ramai dengan harga yang sangat mengejutkan. Ini adalah reel Dyukyo NX, selalunya dijenamakan bersama Dewa dan ia menawarkan nilai yang luar biasa untuk pemancing bajet. Ciri utamanya ialah pilihan saiz yang banyak, dari 2,000 yang kecil hinggalah 7,000 yang besar. Ini menjadikannya sangat versatile. Anda boleh guna saiz kecil untuk memancing di sungai atau saiz besar untuk balingan dari pantai. Kelemahannya, anda dapat apa yang anda bayar. Walaupun prestasinya mantap untuk harganya, ia bukanlah Dewa yang high-end. Namun, jika anda perlukan reel backup yang boleh diharapkan untuk air tawar dan masin, Dyukyo NX adalah pilihan yang bijak. Seterusnya di nombor 5, jika anda mahukan kuasa maksima untuk setiap ringgit anda perlu lihat ini. Spinning reel Soga Ilang adalah sebuah powerhouse dengan harga bajet. Tarikan utamanya adalah max drag sehingga 15 kg. Itu sangat gila untuk reel pada harga ini dan memberi anda keyakinan untuk melawan ikan yang jauh lebih besar. Ia bukan setakat drag, ia juga datang dengan spool aluminium yang tahan lasak dan rekaan double handle, ciri yang biasanya ada pada reel mahal. Kekurangannya, Soga Ilang adalah jenama yang lebih baru, jadi ketahanan jangka panjangnya masih belum terbukti sepenuhnya. Walau bagaimanapun, untuk spek berbanding harga, spinning reel ini adalah raja nilai sebenar. Di tangga keempat, kita naik taraf kualiti dengan reel yang suka membuat bising. Seahawk Frog Spin mengambil konsep bunyi katak yang seronok dan menaik tarafnya dengan komponen yang lebih baik. Ia mempunyai penggera frog-like yang kuat dan dipatenkan, tetapi disokong oleh prestasi lebih lancar dari sistem 3+1 ball bearing. Ciri terbaiknya, terutamanya pada model FX, ia datang dengan spool aluminium percuma selain spool graphite. Ini bonus besar. Satu perkara yang perlu diberi perhatian, saiznya agak besar. Saiz 4,000 Seahawk mungkin berasa sebesar saiz 7,000 jenama lain. Jadi semak spek sebelum beli. Secara keseluruhan, ia adalah naik taraf yang hebat dari reel asas, memberikan anda prestasi yang lebih baik dan ciri-ciri yang menarik.
Sekejap ya, kalau anda rasa video ni membantu, tekan butang like dan jangan lupa subscribe. Ia sangat membantu channel ini. Dan ingat, semua link produk ada dalam description. Sekarang, jom kita ke 3 teratas. Di nombor 3, kita tinggalkan kolam air tawar dan terus menuju ke pantai dengan reel yang dibina khas untuk air masin. Tebben GTS direka khas untuk persekitaran air masin yang menghakis. Tarikan utamanya adalah ketahanan, hasil dari komponennya yang seal atau kedap. Reel ini terasa sangat padu dan lancar dengan 7+1 ball bearing keluli tahan lama dan badan logam sepenuhnya. Dragnya sehingga 8 kg, menjadikannya pilihan terbaik untuk shore jigging atau casting gewang dari bot. Kelemahannya adalah berat kerana binaan logamnya dan harganya juga lebih tinggi. Ini adalah pelaburan untuk pemancing air masin yang serius. Jika anda sering memancing di laut, melabur dalam reel seal seperti Tebben GTS akan menjimatkan wang dan masa anda. Naib juara kita di nombor 2 sangat mengagumkan. Reel ini mungkin rahsia terbaik dalam dunia memancing sekarang. Ini adalah Bear King RT Blue C1 dan lihat sahaja rekaannya. Ia diinspirasikan oleh Shimano Vanfoot yang mahal, memberikannya rupa premium pada harga yang jauh lebih murah. Ciri utamanya adalah kelancarannya yang luar biasa. Dengan 5+1 ball bearing, pengguna cakap ia terasa smooth like a smoothie. Bunyi drag clickernya juga kuat dan langum dan ia mampu menahan drag sehingga 10 kg. Ia benar-benar beraksi seperti reel yang jauh lebih mahal. Kelemahannya, walaupun nampak premium, ia tidak dibina dari bahan carbon CI4+ seperti Shimano sebenar. Ia tidak akan sekukuh itu di bawah tekanan tinggi. Tetapi untuk harganya, Bear King RT Blue C1 tidak dapat ditandingi. Ia memberikan pengalaman yang jauh melebihi kelas harganya. Dan akhirnya di nombor 1, juara mutlak bagi mereka yang mahukan hanya yang terbaik. Ini ialah Shimano Stradic SW. Ini bukan sebarang reel. Ini adalah hasil kejuruteraan Jepun yang dibina khas untuk dunia pancingan air masin yang ganas. Ia padat dengan teknologi teratas Shimano. Anda dapat Infinity Drive untuk kuasa karawan yang hebat dan X-Protect untuk menghalang air masin masuk. Max drag 11 kg pada model 4000 adalah 11 kg yang benar-benar boleh guna dan sangat lancar. Reel ini dibina untuk pemancing serius yang menyasarkan GP, tuna dan tenggiri. Kekurangannya yang jelas adalah harga. Ini adalah pelaburan premium dan pastinya overkill untuk trip hujung minggu biasa. Tetapi jika anda serius tentang sukan ini, inilah dia. Anda membayar untuk kejuruteraan grade profesional, kebolehpercayaan bertaraf dunia dan rakan setia anda di atas air. Itulah senarai 7 spinning reel terbaik kami di Malaysia untuk 2025. Dari Toman Black Frog yang bajet dan seronok hingga ke kuasa profesional Shimano Stradic SW. Pasti ada reel yang sempurna untuk semua orang di luar sana. Beritahu saya di ruangan komen reel mana yang menarik perhatian anda atau jika ada reel lain yang patut berada dalam senarai ini. Link ke semua 7 produk ada di bawah dalam description. Terima kasih kerana menonton, jaga diri di atas air dan selamat memancing.